Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur masih mengharungi PKPB 2.0 yang akan tamat pada 27 hari bulan Oktober minggu hadapan. Dalam kesenggangan masa ini, marilah kita meronda-ronda Kampung Jenderam Hulu di daerah Sepang. Kampung Jenderam Hulu ni adalah kampung kembar dengan Jenderam Hilir. Jenderam Hilir lebih ke arah Pekan Dengkil, manakala Jenderam Hulu lebih ke arah Pekan Salak dalam daerah Sepang. Jadi kalau kita lihat laluan ni, ini laluan kampung ya, kampung. Dia ada banyak cabang jalan daripada jalan utama yang kita mula-mula lihat pada awal video tadi. Selain daripada rumah-rumah penempatan, ada kebun sawit yang kita akan lihat di hadapan sebentar lagi, dan juga ada kebun buah-buahan dan sedikit kebun getah. Kalau kita tengok di sebelah kanan gambar ni, di sebelah kanan video, ada hutan belukar, dan semakin banyak kawasan ini telah dicerahkan kawasan hutannya ataupun kebun untuk dibuat perumahan-perumahan baru secara tanah-tanah lot. Ya, baiklah, di sini kita lihat di sebelah kanan, di kiri dan kanan ada pokok-pokok sawit, dan di sebelah kanan masih bersifat seperti kebun, dan sebelah kiri tadi sudah ada tanah-tanah yang dibuka untuk membuat perumahan-perumahan secara tanah lot. Dan tidak saya lupakan juga lagu-lagu penghias bagi video kali ini adalah daripada kumpulan The Pilgrims, kumpulan yang popular pada pertengahan tahun 90-an lalu. Lagu pertama tadi adalah lagu Perfume Gardens, dan yang kita dengar sekarang adalah lagu My Own Mind. So ada dua buah lagu yang menghiasi video ini, iaitu lagu The Perfume Garden dan juga My Own Mind. Ya, kita lihat, sambung lihat, itu dia ada kebun-kebun buah-buahan, dan kita nampak perumahan orang kampung di sepanjang jalan, di kiri dan kanan kampung di Jenderam Hulu ini. Cuaca panas, cantik, terbaik, cahaya sangat terang menyinari alam maya Kampung Jenderam Hulu ni, dan kita sudah memasuki fasa terakhir ronda-ronda untuk hari ini, ronda-ronda Kampung Jenderam Hulu, dan kita sedang menuju ke jalan utama, iaitu jalan Bangi Salak ataupun Bangi ke Sepang. Dan tidak jauh lagi kita akan sampai ke penghujung ronda-ronda selepas jambatan ini, selepas titi ini kita akan tiba. Siapa
bawah tu, dia jual aiskrim lah. Aiskrim bagus ni untuk tengah hari panas-panas ni. Dan kita sudah hampir di hadapan sana, iaitu jalan yang mula-mula kita masuk di sebelah kiri tadi. Dan secara gambarannya, ronda-ronda untuk hari ini kita membuat satu pusingan, bukan satu segi empat untuk kembali ke poin yang sama. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Perfume Garden.